فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتان فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتان. Okey, itu cara berhenti yang pertama. Oh, yang pertama. Okey, kita akan ulang balik daripada qala atumidunani dan berhenti dengan cara yang kedua. Okey. Qala atumidunani bimalin fama atani. Qala atumidunani bimalin fama atani. Pada kalimah atan itu ada dua kaedah berhenti, cara berhenti. Yang pertama, matikan huruf nun. Atan. Yang kedua, ada huruf ya selepas nun tu. Nun tu dibariskan bawah. Atani. Cuma kalau kedua, kita nak berhenti kat nun tu, kita boleh panjangkan ta tu. Atan. Boleh panjang. Kita pun kalau kita nak sambung, okey, cuba kita dengar. Okey, baik Ustaz. Fama atani Allahu khairum mimma atakum. Fama atani Allahu khairum mimma atakum. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Alhamdulillah. Jadi kita belajar pada sesi kali ini iaitu cara berhenti pada kalimah atan. Okey. Alhamdulillah. Dan itu perkongsian kita kali ini bersama dengan Ustaz Jeff aka Rizal. Dan semoga dapat kita memanfaatkan sesi ini. Dan insyaAllah kita akan jumpa di sesi lain. InsyaAllah.